Hai. Ayo, ayo, ayo. Hai, Assalamualaikum. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang aspirasi dan hal tuju pendidikan terkini serta implikasinya terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, eloklah saya memperkenalkan diri. Nama diberi Dia Amani binti Muhammad Amrul Syafrid. Nama saya Muhammad Hamzah Hakim bin Azizan. Nama saya Nurul Atirah Najwa binti Aziz. Kami dari kelas Bahasa Melayu Pemilihan 2 dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah GPPP 1092 Dr. Narizan yang saya muliakan serta rakan-rakan yang seperjuangan sekalian. Sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, izinkan saya membuka bicara saya dengan serangkap pantun. Pergi ke desa membeli selasih, singgah sebentar di tepi telaga. Ilmu dikongsi, penuh kasih, moga manfaat untuk semua. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi mendengar dan berkongsi ilmu melalui sesi pembentangan ini. Untuk makluman semua, tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Dalam pembentangan ini, kami akan menghuraikan beberapa aspek penting berkaitan tajuk tersebut agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan berkesan kepada para penonton. Seterusnya, eloklah saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Muhammad Hamzah Hakim bin Azizan. Seterusnya, saya Dia Amani binti Muhammad Amrul Syafrid. Dan ahli yang ketiga ialah Nurul Atirah Najwa binti Aziz. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan meneruskan pembentangan dengan bahagian yang pertama. Pendidikan merupakan tunjang utama pembangunan negara dalam melahirkan modal insan yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, sistem pendidikan negara memberikan penekanan kepada pendidikan holistik dan seimbang bagi memenuhi keperluan abad ke-21. Justeru, peranan guru amat penting dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara serta membantu guru berjiwa pendidik yang mampu membimbing murid secara menyeluruh. Aspirasi pendidikan masa kini menumpukan kepada usaha melahirkan insan yang seimbang dan holistik dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Pendidikan bukan sekadar pencapaian akademik tetapi juga membentuk murid yang berakhlak mulia, berdaya saing dan berfikiran kritis serta mempunyai jati diri yang kukuh. Selaras dengan falsafah pendidikan Malaysia kebangsaan FPK, sistem pendidikan kini berhasrat melahirkan generasi yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri masyarakat dan negara.
Baiklah, sekarang saya akan teruskan dengan definisi pendidikan. Apa maksud pendidikan? Pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Seterusnya ialah definisi aspirasi. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), aspirasi bermaksud keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, manakala aspirasi sistem pendidikan pula ialah hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk melaksanakan perubahan yang besar dalam sistem pendidikan. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan aspirasi pendidikan negara. Slide ini menerangkan tentang aspirasi pendidikan negara. Yang pertama ialah pendidikan kita menekankan pembangunan secara holistik. Maksudnya pendidikan bukan hanya fokus kepada akademik semata-mata, tetapi juga membentuk sasiah nilai dan kemahiran murid. Kedua, sistem pendidikan bertujuan membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ini penting supaya murid bukan sahaja cerdas minda, tetapi juga stabil emosi dan mempunyai pegangan nilai yang baik. Selain itu, aspirasi pendidikan negara juga memastikan akses pendidikan berkualiti untuk semua. Setiap murid berhak mendapat peluang pendidikan yang sama rata tanpa mengira latar belakang. Akhir sekali, pendidikan negara berhasrat melahirkan murid yang berdaya saing di peringkat global, iaitu murid yang berilmu, berkemahiran dan mampu menghadapi cabaran dunia moden masa kini. Baik, terima kasih kepada rakan saya atas pembentangan itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atirah Najwa. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang hala tuju pendidikan terkini di Malaysia. Kalau kita perhatikan sekarang, sistem pendidikan kita ni memang sedang bergerak ke arah yang lebih baik, iaitu lebih moden dan relevan dengan keperluan semasa kita. Pertama sekali ialah penekanan kepada kemahiran abad ke-21, iaitu pendidikan hari ini bukan lagi sekadar fokus kepada hafalan fakta semata-mata ataupun lulus peperiksaan. Tetapi sekarang murid perlu ada kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dunia yang sangat pantas boleh dikatakan. Okey, sebagai contoh, murid bukan hanya perlu tahu jawapan, tetapi ianya perlu tahu bagaimana untuk mencari jawapan dan menilai sama ada jawapan yang dicari itu ataupun maklumat itu betul mahupun tidak betul. Okey, seterusnya ialah integrasi teknologi digital dalam PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Sejak kebelakangan ini, kita dapat lihat penggunaan teknologi seperti Canva, Google Classroom, PowerPoint, banyak lagi seperti video interaktif juga, iaitu video pembelajaran dan sebagainya lah, semakin meluas. Oleh itu, guru bukan lagi hanya menggunakan papan putih dan buku teks, tetapi ia menggunakan pelbagai platform digital untuk menarik minat murid. Ini juga selari dengan perkembangan revolusi industri 4.0, di mana teknologi ini menjadi sebahagian daripada kehidupan harian kita, kehidupan harian masyarakat.
Selain itu, pendidikan kini menekankan pembelajaran bermakna dan berpusatkan murid. Maksudnya di sini, murid ini bukan lagi hanya mendengar dan mencatat apa yang mereka didengar oleh guru, tetapi mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu. Contohnya, melalui perbincangan kumpulan, pembentangan projek dan aktiviti penyelesaian masalah di dalam kumpulan. Jadinya guru ni dia bertindak sebagai fasilitator lah, bukan hanya semata-mata penyampai ilmu. Guru pun tidak akan macam komunikasi pasif. Okey, pembelajaran yang ini pembelajaran yang bermakna, membantu murid memahami konsep dengan lebih mendalam dan bukan sekadar menghafal untuk peperiksaan. Akhir sekali dalam slide ini ialah pemerkasaan profesionalisme keguruan, iaitu guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka melalui kursus, latihan dan pembelajaran berterusan, biar dia selari dengan tahun-tahun yang berikutnya lah. Ini penting supaya guru ni sentiasa relevan dengan perubahan sistem pendidikan. Dan guru bukan sahaja mengajar, tetapi ia juga menjadi contoh teladan dari segi nilai, etika dan profesionalisme. Secara keseluruhan, hala 7 pendidikan terkini menunjukkan bahawa sistem pendidikan di Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih baik, iaitu ke arah yang lebih holistik, moden dan berfokus kepada pembangunan insan secara menyeluruh. Baik, untuk seterusnya saya akan fokus dengan lebih khusus kepada kemahiran abad ke-21, iaitu kemahiran pertama ialah pemikiran kritis dan kreatif. Pemikiran kritis ini bermaksud murid mampu menganalisis maklumat, membuat penilaian dan membuat keputusan yang rasional. Sebagai contoh, apabila murid itu diberi sesuatu isu, murid itu tidak terus menerima isu itu bulat-bulat, tetapi beliau menilai dari pelbagai sudut. Manakala pemikiran kreatif pula merujuk kepada keupayaan menghasilkan idea baharu, berfikir di luar kotak dan mencipta sesuatu yang inovatif. Dalam dunia sekarang, kreativiti ini sangatlah penting kerana banyak pekerjaan yang memerlukan idea yang unik dan penyelesaian yang inovatif. Okey, kemahiran kedua pula ialah komunikasi berkesan, iaitu murid perlu ataupun mampu menyampaikan idea dengan jelas, sama ada secara lisan maupun bertulis. Komunikasi bukan sekadar bercakap, tetapi ia juga melibatkan kemahiran mendengar dan memahami orang lain. Iaitu dalam konteks pembelajaran, aktiviti seperti pembentangan, debat dan perbincangan kumpulan membantu murid membina kemahiran komunikasi. Seterusnya ialah kolaborasi. Kolaborasi ini bermaksud kebolehan bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai matlamat bersama. Itu dalam dunia pekerjaan sebenar, kebanyakan tugasan ni dilakukan secara berkumpulan. Oleh itu, murid ni perlu belajar daripada awal bagaimana untuk berkongsi idea, itu menghormati pandangan orang lain dan menyelesaikan konflik-konflik secara matang. Dan aktiviti kerja kumpulan di sekolah sebenarnya dapat melatih murid ni untuk menghadapi situasi sebenar mereka di luar nanti. Akhir sekali, iaitu literasi digital dan maklumat. Dalam era teknologi, murid perlu tahu cara menggunakan teknologi dengan betul dan beretika. Dan mereka juga perlu tahu membezakan maklumat yang sahih ataupun maklumat yang palsu. Terutama sekali di media sosial. Iaitu literasi digital ni bukan sekadar tahu menggunakan telefon ataupun laptop, tetapi tahu menggunakan teknologi untuk tujuan pembelajaran dan pembangunan diri. Boleh dikatakan tidak buta IT lah. Dan kesimpulannya, kemahiran abad ke-21 ini sangat penting supaya murid ni bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga
bagi murid itu bersedia menghadapi cabaran dunia sebenar. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 atau singkatannya PPPM adalah cetusan ilham mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Malaysia pada ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin. PPPM dilancarkan pada 6 September 2013. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 merupakan manifestasi transformasi kerajaan yang paling menyeluruh dan besar bagi murid dari prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi. Dalam mendatangkan pulangan terbaik modal insan untuk memacu segala hasrat pembangunan negara. Baiklah, slide seterusnya pula menunjukkan objektif PPPM. Yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan tumpuan kepada akses, equity, perpaduan dan kecekapan. Yang kedua ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun akan datang. Dan yang terakhir, ia menggariskan program transformasi bagi sistem pendidikan, termasuk perubahan penting dalam KPM. Baik, seterusnya saya akan membincangkan peranan guru dalam PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Peranan guru yang pertama dalam PPPM ialah menguasai kandungan kurikulum, iaitu seorang guru perlulah benar-benar memahami isi pelajaran yang akan diajar supaya dapat menyampaikan pembelajaran itu dengan jelas dan tepat. Jika seseorang guru itu tidak menguasai kandungan, sukar untuk mereka menjawab soalan murid ataupun mengaitkan topik yang ditanya itu dengan situasi semasa. Yang kedua pula ialah menghayati nilai dan etika keguruan. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi ia juga pembentuk sahsiah murid. Nilai seperti amanah, adil, bertanggungjawab dan penyayang perlu diamalkan oleh seseorang guru dalam kehidupan seharian. Kebiasaannya, murid selalu melihat guru mereka sebagai contoh ataupun teladan. Jadi, tingkah laku guru sangat memberi kesan yang besar kepada pembentukan peribadi murid. Seterusnya ialah peranan guru, iaitu berkomunikasi secara berkesan. Guru perlu bijak menyampaikan pengajaran dengan cara yang mudah difahami dan menarik, iaitu komunikasi yang baik juga membantu mewujudkan hubungan positif antara guru dan murid. Apabila seseorang murid itu berasa selesa dengan guru tersebut, mereka akan lebih berani bertanya dan akan bergiat aktif ataupun melibatkan diri dalam kelas dengan lebih aktif. Dan akhir sekali ialah menggunakan teknologi digital secara beretika. Dalam era digital ini, guru ini perlu mahir menggunakan teknologi untuk membantu proses PDP. Namun, penggunaan teknologi juga perlulah beretika. Sebagai contoh, seorang guru perlulah menjaga privasi murid, tidak menyebarkan maklumat tanpa kebenaran dan menggunakan bahan untuk pembelajaran yang sah dari segi hak cipta. Jadi secara keseluruhannya, peranan guru dalam PPPM ini sangat penting kerana guru merupakan ejen utama dalam merealisasikan matlamat pendidikan negara. Tanpa seorang guru yang kompeten dan berdedikasi, sukar negara ini untuk mencapai transformasi pendidikan yang dihasratkan.
Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan dengan 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Yang pertama ialah akses. Memastikan setiap kanak-kanak mendapat peluang pendidikan yang menyeluruh dan berterusan dari prasekolah hingga ke sekolah menengah. Yang kedua ialah kualiti, iaitu dapat meningkatkan standard pendidikan supaya setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Seterusnya ialah equity, iaitu kesaksamaan, iaitu dengan mengurangkan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar serta antara kumpulan sosioekonomi. Dan yang keempat ialah perpaduan, iaitu dengan memupuk integrasi dan keharmonian dalam kalangan murid berbilang kaum melalui sistem pendidikan. Dan yang terakhir ialah kecekapan, dengan memastikan penggunaan sumber pendidikan secara optimum bagi memberikan pulangan terbaik kepada sistem. Seterusnya ialah 6 aspirasi murid yang diharapkan melalui PTPM. Yang pertama ialah pengetahuan. Murid menguasai ilmu dalam pelbagai bidang bagi menghadapi cabaran masa depan. Yang kedua ialah kemahiran berfikir, dengan mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif serta menyelesaikan masalah. Dan yang seterusnya ialah kemahiran memimpin, iaitu mempunyai ciri kepimpinan, keyakinan diri dan kebolehan bekerja dalam pasukan. Selain itu ialah kemahiran dui bahasa. Murid dapat menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik. Seterusnya ialah etika dan kerohanian, dengan mengamalkan nilai murni, berakhlak dan mempunyai pegangan agama yang kukuh. Dan yang terakhir ialah identiti nasional, iaitu mempunyai semangat patriotism dan jati diri sebagai rakyat Malaysia. Saya serahkan kepada rakan saya. Sekarang saya akan sambung pembentangan rakan saya. Kita akan pergi kepada implikasi terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Yang pertama, peranan guru ini ialah sebagai pembimbing dan juga facilitator. Maksud di sini, guru tidak lagi menyampaikan fakta. Sebaliknya membimbing murid untuk berfikir, bertanya dan meneroka ilmu secara sendiri. Guru membantu murid membina kefahaman melalui perbincangan, aktiviti dan pembelajaran berpusatkan murid. Pendekatan ini menjadikan murid lebih aktif, berdikari dan bermotivasi dalam pembelajaran. Yang kedua, kita ada guru berfikir secara terbuka dan juga inovatif. Guru perlu bersedia menerima perubahan dalam sistem pendidikan serta mengadaptasi kaedah pengajaran yang baru. Sikap terbuka membolehkan guru mencuba idea kreatif, pendekatan inovatif dan teknologi terkini dalam PDP. Inovasi ini membantu menjadikan pembelajaran lebih relevan dengan keperluan semasa murid. Yang ketiga, kita ada guru beretika dan juga profesional. Guru berjiwa pendidik perlu mengamalkan nilai murni serta amanah, ikhlas, bertanggungjawab dan adil. Etika keguruan penting bagi memastikan hubungan guru dan murid terpelihara serta suasana pembelajaran yang selamat dan kondusif. Profesionalism pula mencerminkan komitmen guru terhadap tugas dan tanggungjawab mendidik. Yang keempat, guru peka terhadap keperluan murid. Setiap murid ni mempunyai latar belakang yang beza, kebolehan dan gaya pembelajaran yang beza. Guru perlu peka dan memahami perbezaan ini agar pendekatan pengajaran dapat disesuaikan mengikut keperluan murid tu. Kepekaan guru membantu murid merasa dihargai
Seterusnya, meningkatkan potensi perkembangan murid secara menyeluruh. Yang kelima, guru komited terhadap pembangunan diri. Guru ni sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan pendidikan semasa pada waktu kini. Baik, sekarang kita akan pergi pada slide yang seterusnya, iaitu penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Penggunaan dia ada 4. Yang pertama ialah penguasaan platform digital. Guru sekarang ni perlulah mahir menggunakan platform seperti PowerPoint, Canva, Prezi dan aplikasi pelajaran dan talian yang lain. Penguasaan ini bantu guru untuk menyampaikan isi pelajaran dengan lebih tersusun, visual dan juga menarik. Ia juga memudahkan penyampaian maklumat yang kompleks secara lebih jelas. Yang kedua, kita ada meningkatkan minat dan penglibatan murid. Penggunaan teknologi digital mampu menarik minat murid melalui elemen grafik, video dan juga animasi. Murid menjadi lebih terlibat secara aktif dalam pembelajaran berbanding kaedah tradisional. Penglibatan ini membantu meningkatkan kefahaman dan daya tumpuan murid. Yang ketiga, perkara ini dia menyokong dengan pembelajaran abad yang ke-21. Teknologi digital menyokong pembelajaran kolaboratif, komunikasi dan pemikiran kritis. Murid dapat berbincang, berkongsi idea dan bekerjasama melalui platform digital. Perkara ini dia sejajar dengan keperluan kemahiran abad yang ke-21 yang ditekankan dalam PPPM. Yang keempat, iaitu yang terakhir, ialah penggunaan teknologi secara beretika. Guru perlu memastikan teknologi digunakan secara bertanggungjawab dan beretika. Ini termasuk menjaga adab, keselamatan data serta kandungan yang sesuai. Penggunaan beretika membantu membentuk sahsiah murid dan mengelakkan penyalahgunaan teknologi. Baik, sekarang kita akan pergi kepada kepentingan pembentangan secara persembahan secara digital. Yang pertama, kepentingannya ialah kita dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Melalui pembentangan digital, ia dapat melatih pelajar dan juga guru untuk menyampaikan maklumat secara lebih jelas dan tersusun. Kemahiran bercakap, menjelaskan isi dan menjawab soalan dapat dipertingkatkan. Komunikasi yang berkesan penting dalam dunia pendidikan dan juga kerjaya pada masa sekarang. Kepentingan yang kedua ialah dapat memupuk kerjasama secara berkumpulan. Melalui pembentangan secara berkumpulan, ahli kumpulan boleh belajar bekerjasama, membahagi tugas dan menghormati pandangan orang lain. Kerjasama ini membentuk sikap toleransi dan tanggungjawab bersama. Ia juga mencerminkan situasi kerja sebenar. Kepentingan ketiga ialah meningkatkan keyakinan diri. Pembentangan di hadapan orang ramai dapat membantu meningkatkan keyakinan diri. Pelajar menjadi lebih berani menyuarakan pendapat dan juga idea mereka. Keyakinan ini penting dalam membentuk personaliti seorang guru dan pelajar yang berkualiti. Kepentingan yang terakhir, iaitu yang keempat, ialah penyampaian lebih menarik dan berkesan. Penggunaan elemen visual, grafik dan multimedia menjadikan penyampaian lebih menarik, maklumat lebih mudah difahami dan diingati. Ini membantu mesej yang ingin disampaikan sampai dengan lebih berkesan kepada audiens. Baik, sekarang kita akan pergi kepada kesimpulan. Secara keseluruhannya, pelan pembangunan pendidikan Malaysia ni yang lebih kita kenal sebagai PPM, yang bermula daripada 2013 hingga ke 2025 telah menjadi peranan utama dalam hala tuju pendidikan negara dengan penekanan terhadap pembentukan insan yang seimbang, berkualiti dan berdaya saing. Guru merupakan tonggak utama dalam merealisasikan aspirasi ini melalui penguasaan ilmu, penghayatan nilai keguruan serta penggunaan teknologi digital secara berkesan dan efisien. Gabungan ilmu, nilai dan teknologi bukan sahaja meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, malah berperanan penting dalam melahirkan model insan berakhlak, berkemahiran dan bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan. Seterusnya, menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Itu saja penerangan daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.